Kawan saya orang Hindu mati, lepas nak ke bumi baru tahu dia Islam. Dia ada tinggal harta, keluarga dia yang Hindu bukan Islam dapat tak? Jawabnya, kalau agama Islam dan kafir tidak mewarisi. Jadilah hartanya milik Baitul Mal. Okey? Ada dua perkara menyebabkan tak dapat saka. Pertama, berlainan agama. Kedua, yang dia membunuh tuang harta. Contoh, anak berocoh dengan ayah. Okey? Bertikang. Ayah pakai golok, anak pakai keris. Dang di anak pun tikang ayah. Faham? Mati ayah. Anak tu tak boleh saka. Nabi kata al-qatil la yuris. Orang yang membunuh tidak terima saka. Jelas lagi? Satu yang kedua, berlainan agama. Okey?